Geng, aku jumpa satu pot lamb shank yang Allah subhanallah murah gila. Kalau lamb shank tu kecil, Ni nak masak saiz sekali dia kecil, dia bagi kau dua. Dua lamb shank dia kira 35 je. Dia bagi kau dua free nasi. Kat rumah kawah. Hai, Assalamualaikum. Aku Tak jumpa salam. tak? Ui, ini kau tak tahu, ini lamb shank. Lamb shank murahnya RM35. Serius tak? Serius tak? Ni. Kau tengok saiz akak bukan kocik-kocik. Boleh lah godang-godang juga saiz dia Godang-godang Godang-godang. Juicy tak kak? Ui, kau tak usah cakap. Ini meleleh ni. Juicy ni? Meleleh dia punya juicy ni sekarang. Oh, baik. Bulan puasa ni, Okey. kau beli satu set lamb shank RM35, akak kasih kau 2 nasi. Free? Free 2 nasi. Satu lamb shank? Satu lamb shank, Okey. 2 nasi biryani. Air Nasi dah? biryani Madinah. Air dah? Air tak ada. Oh, ya, Bulan-bulan okey. puasa kan tak sempat sampai rumah kan. Dalam banyak-banyak lauk akak kawah ni, lauk mana yang paling jahat? Adalah daging, kambing biasa. Oh, kambing biasa. Kambing biasa ada. Kambing. Daging ada kan. Daging ada. Daging pun ada kan. Tapi Okey. paling jahat sekali akak tunjuk kau yang ni. Okey, mana kak? Ini memang paling jahat. Ayam roast. Ayam roast berempah. Yang ini selepas lamb shank, memang lauk ni yang paling orang kata apa? Laju habis. Okey, mana yang akan nak ke tengah kan? Nak ke tengah kan? Ha. Tapi kalau katalah kau tak ada bajet, kau bajet-bajet nak makan nasi biryani yang murah-murah, kau ambil yang ni. Ayam, tinggal 2 ketol, minta maaf. Tak apa. Ayam goreng berempah itu RM10 je. Sini kau, sini. Mai sini nak tunjuk kau. Ini macam ni. Kalau lah kata siapa datang, ini memang betul kalau kau datang, kau dapat lamb shank kecil, akak memang bagi kau 2 dek. Akak bagi kau 2. Kalau katalah terdapat saiz kecil, biasa saiz kita memang besar, godang. Bagi 2? Tapi disebabkan yang ini tiba-tiba ada seset 2 kecil kan, kita bagi kau 2 ketol. Tak ada kedekut punya. Habis kira macam mana kira? Kira RM30 juga. Ayam bagian apa? Kau suka ayam bagian apa? Saya bagian Thai. Thai. Kau suka Thai. Okey, tak adalah macam daging. Ada orang suka daging ni kan. Okay, kalau bagian Thai ni dia adalah kulit-kulit sikit kan. Yang bulan puasa ni, kau buka? Pukul apa buka? Pukul 3. Lepas tu waktu malam kita berbuka, kita buka untuk berbuka. Oh, buka-buka? Buka-buka. Okay. Kita buka sampai pukul 8 je. Maksudnya last kau nak datang tu ambil order pukul 8. Okey, untuk bulan puasa ni? Untuk bulan puasa tak ada cuti langsung. Kalau hari biasa tu yelah hari tak puasa pukul 10 sampai pukul 4 petang. Tapi bulan puasa ni kita buka 3 pagi untuk bungkus. Lepas tu kalau kata nak buka puasa kan kau nak duduk makan pun kita buka juga sampai pukul 8 malam. Okey, jadi kan kalau nak datang sini boleh apa? Kau cari je rumah kawah. Kau cari rumah kawah memang jumpa punya. Lagi satu kau tengok tu, kau tunjuk dia orang tepi ni. Itu signboard besar tepi tu kau nampak tepi jalan.